Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla amma ba'd. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini insya-Allah kita habiskan surah Al-Baqarah untuk ayat 286, dan satu milestone untuk kita lah, habis surah Al-Baqarah kan, yang cover 1000 sampai 1600 ayat, dah hampir 1700 kalimah baru yang kita belajar. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Jadi ini ayat yang kita patutnya kita sangat familiar lah kan, kerana ini antara ayat yang mempunyai fadilat yang sahih kan, untuk dibaca sebelum kita tidur kan, sebelum kita tidur kan. Fadilat ayat-ayat Quran tak banyak sebenarnya, dalam 11 saja yang sahih kan. Jadi ini adalah antara yang sahih yang sepatutnya kita mengambil peluang untuk kita baca dan kita fahamkan. Bukan baca sajalah kan, kerana kalau baca saja tanpa kita faham, dia tidak memberi impact seperti yang sepatutnya kan? Kerana ayat-ayat Quran ini untuk kita jadikan amalan. Bila kita baca tu, kita kena faham apa yang kita baca kan? Kerana dia mengubah diri kita. Dia macam ayat kursi. Ayat kursi kenapa dia boleh menjadi pelindung kan? Kerana dia menceritakan tentang Allah kan? Sifat-sifat Allah. Dan bila kita mengingatkan diri kita dengan sifat-sifat Allah itu, maka dia akan mengubah diri kita kan, mengembalikan balik tauhid kita yang mungkin terganggu. Bila kembali kepada tauhid itu, maka malaikat akan datanglah protect kita. Jadi macam ayat ini adalah satu doa yang bila kita baca doa, mana-mana doa pun, bahasa Melayu ke, bahasa Arab ke, dari hadis ke, dari Quran ke, kita kena faham makna yang kita baca tu kan, baru dia ada ikhlas. Kalau kita dapat doa-doa yang bagus dalam bahasa Arab, ambil daripada Quran, ambil daripada hadis, tetapi kita tak faham apa kita baca, kan dia tak ada doa lah sebenarnya. Kita baca ayat Quran saja. Kerana doa ni mesti datang daripada hati kita. Jadi bagaimana hati kita nak bertaut dengan doa itu, dan betul-betul kita minta dekat Allah kalau kita tak faham. Jadi kalau terjemah itu, kita faham satu peringkat kan. Tetapi makna ni, kenapa kita minta macam ni, apa maksudnya kita minta sebegini, iaitu kena belajar tafsir kan. Dan saya cubalah untuk jelaskan supaya kita dapat feel kan, surah itu. Jadi sebelum Allah ajar kita dengan ayat-ayat doa, Allah mengajarkan kepada kita yang dia tidak menyusahkan kita. Allah kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La nafi. La yukallifu. Tidaklah Allah memberatkan, mempertanggungjawabkan, daripada kalafa. Jadi sebelum ni kita dah baca dah tukallifu, ini yukallifu. La yukallifullah. Ha. La yukallifullah. Kat sini.
Bentar Okay. Sorry. Okay, la yukallifullah. Tidaklah Allah membebankan, memberi tanggungjawab nafsan kepada satu mana-mana jiwa, kepada satu jiwa, kepada mana-mana jiwa, illa wus'aha, melainkan dia mampu untuk menanggungnya. Wus'aha pun kita dah jumpa dah sebelum ini. Jadi maknanya adalah beban yang Allah kenakan kepada kita, sama ada dalam bentuk syariat ataupun bentuk di dalam ujian hidup, Allah bagi yang kita boleh kita tanggung sebenarnya. Daripada segi syariat, bukannya berat syariat kita. Boleh dibuat solat, puasa, haji dan sebagainya, dia di dalam lingkungan batasan manusia boleh buat. Allah bukannya bagi yang berat-berat, terutamanya kalau yang fardu tu kan, memang man-man saja. Kita boleh solat, kita boleh puasa, tidak ada masalah. Melainkan kepada orang yang ada masalah lah. Pemalasnya, orang tinggalkan solatnya, itu sebab ada masalah. Tetapi jikalau seorang Muslim, seorang mukmin yang mengamalkan agama dia, tidak ada masalah untuk dia mengamalkan ibadah-ibadah yang wajib. Dan memang ibadah tak berat pun, sebab kalau berat dia buat fardu, orang kita buat fardu sajalah. Tapi dia sudah ramai kan yang fardu dia buat, yang sunat pun dia buat kan. So maknanya tak berat lah. So kalau berat, tak ada orang buat sunat, buat apa aku buat sunat, berat kot. Maknanya kita boleh tambah dengan ibadah-ibadah sunat itu kerana tak berat sebenarnya. Di dalam kehidupan kita, Allah bagikan dugaan-dugaan hidup kepada kita pun yang kita mampu buat, yang kita mampu tanggung, berdasarkan kepada kemampuan orang itu. Memang Allah bagi yang mampu kita tanggung. Jadi bila kita kena ujian mana-mana tu, ketahuilah bahawa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah bagi ujian kepada aku ni sebab dia tahu aku boleh tanggung di dalam kemampuan aku untuk tanggung. Dan lain orang lain lah. Lain orang lain. Ada orang mampu banyak. Para Nabi, dia punya ujian tu berat lah. Macam Nabi bila dia demam itu, memang demam 2 kali ganda daripada orang lain. Para Nabi juga diberikan dengan ujian-ujian yang kita tak mampu tanggung lah. Tetapi mereka mampu tanggung kerana mereka Nabi. Jadi Allah bagi itu adalah ikut kemampuan. Jadi bila ujian yang dikenakan kepada kita tu, kita tahu yang ini sebenarnya kalau Allah bagi ujian ni dekat aku mampu tanggung. Baik. Kemudian Allah bagi tahu daripada segala syariat ibadah yang diwajibkan kepada kita, dengan segala ujian yang diberikan kepada kita, dia ada dosa dan pahala. Kalau kita buat, dapat pahala, tinggalkan dapat dosa. Kalau ujian diberikan kepada kita, kita bersabar, kita dapat pahala. Kalau kita tak buat, kita tak sabar, kita tak dapat pahala, mungkin dapat dosa kalau kita tidak redha dengan ujian yang Allah berikan kepada kita. Jadi kerana itu Allah kata laha makasabat wa alaiha maktasabat. Mungkin saya pecahkan dua lah. Pada dia dua. Laha makasabat. Baginya. Ha itu merujuk kepada nafsan. Sebab itu dia dalam bentuk mu'annas. Laha makasabat. Bagi jiwa itu apa yang dia usahakan. Iaitu dalam segala usaha yang dia lakukan. Sama ada ibadahnya, buat baiknya, akidah bersabarnya, fikiran yang baiknya. Ibadah dia macam-macam jenis. Ibadah macam-macam jenis. Bukan hanya perbuatan saja, tetapi ibadah ni
daripada segi akidah, daripada segi redha hati kita, daripada segi pertolongan yang kita berikan kepada orang lain. Macam-macam jenis ibadah. Kalau kita buat seperti yang dikehendaki oleh Allah, laha ma kasabat. Dia baginya apa yang dia usahakan. Ha laha dalam bentuk muannas, kasabat dalam bentuk muannas kerana dia merujuk kepada nafsan. Nafs kita ini di dalam bentuk muannas. Kebalikan dia adalah wa alaiha maktasabat, dan ke atasnya apa yang dia usahakan. Maknanya kalau dia buat dosa, maka dia akan dapat dosa. Iktasabat. Iktasabat maksudnya hasil dari usahanya. Daripada kata dasar kasabah. Jadi dia adalah dia daripada kata dasar sama, jadi yaksibuna kasabah kasabat. Jadi kasabu, jadi ada iktasabat. Baik. Dia ada dua rasanya. Laha makasabat, dia akan dapat pahala. Wa alaiha maktasabat, dia akan dapat dosa daripada perbuatannya itu. Tetapi kalau perhatikan dekat sini, dia ada perbezaan. Di bahasa Arab itu, dia balaghah sikit lah, saya masuk balaghah sikit. Bila digunakan untuk pahala, digunakan laha. Bila digunakan untuk dosa, dia guna alaiha. Itu beza dia. Kerana kerana pahala ini dia macam hadiah. Jadi untuk diberikan laha, untuk dia ni macam kita berikan hadiah. Laha, nah ambil ni. Maknanya pemberian itu adalah dengan pemberian yang lembut. Akan tetapi apabila alaiha, dia daripada atas macam dikenakan, dihempapkan ke atas dia. Alaiha, dosa. Kerana dia adalah dosa. Wa alaiha, tu beza yang pertama. Beza yang kedua adalah kalau perbuatan baik digunakan kasabah, perbuatan yang buruk digunakan iktasabat. Itu pun ada beza juga, dia ada penambahan daripada segi huruf. Yang ini ada balaghah dia, ada yang tersirat. Kenapa digunakan penambahan kepada dosa? Kerana dosa itu lebih berat daripada buat benda baik. Lebih susah daripada buat benda baik. Kerana penambahan huruf di dalam bahasa Arab ini, dia membawa maksud kepada penambahan berat, penambahan susahnya. Lebih pentingnya, dia mana berlebih-lebih. Lebih dia ada lebih penting, lebih besar, lebih susah. Lebih. Kerana ditambah. Macam mana buat dosa pula susah, Ustaz? Itu yang pelik. Buat dosa susah. Buat dosa susah. Kalau kita lihat daripada segi fitrah kita. Fitrah kita ni baik. Waktu kita alam roh dulu, kita ni dah kenal Tuhan. Bila kenal Tuhan, kita senang nak buat benda baik. Diri kita semula jadi pun kita nak buat benda baik. Kita tengok kucing comel, kita nak peluk dia, kita nak ni dia. Kita tengok budak, kita nak peluk dia, bukan kita nak tampar dia kan. Kita nak peluk, kita tengok mak kita sayang dekat. Semula jadi. Kita nak buat benda-benda baik. Yang tampar orang, pukul orang, buli orang, itu bukan ikut fitrah dia. Fitrah manusia yang sebenarnya tak buat benda itu. Jadi apabila kita ni nak buat dosa, sebenarnya kita melawan fitrah kita. Susah tu. Orang yang mencuri, kita lihat selamba dia curi, tapi sebenarnya dia dah melawan fitrah dia. Kali pertama dia nak mencuri tu, menggigil badan dia, kelang kabut dia sebab melawan fitrah dia. Dia tahu dia buat benda salah. Orang yang mula menipu, gagap-gagap dia mula menipu, tapi dia dah mula sekali menipu, yang itu dia dah hilang, dia dah mematikan sedikit demi sedikit fitrah dia. Lepas tu dia senang tipu. Tetapi asalnya dia melawan fitrah dia, susah. Kita nak solat, selamba je kita solat, Allahu Akbar.
Kita nak buat dosa kena ada geng. Kan? Nak kena pergi tempat buat dosa. Nak mengutuk pun tak boleh kutuk seorang-seorang. Kita nak kena kawan, kita nak mengutuk orang, nak gosip orang. Kan? Tak boleh buat seorang-seorang. Nak buat gosip ni, kena cari orang. Mana orang nak gosip dengan aku ni. Nampak? Untuk seseorang gila Ustaz. Gila lah. Tak jadi. Dia tak menjadi. Jadi, dekat situ maknanya, Allah mengajarkan kepada kita, engkau ni manusia. Sebenarnya untuk dijadikan fitrah kamu untuk buat benda-benda baik. Kan? Yang buat dosa ni sebenarnya kamu melawan fitrah dan benda tu lebih susah untuk kamu sebenarnya. Nak buat dosa, kan? Kita nak berzikir, seorang-seorang boleh berzikir. Allah Akbar, Allah Akbar, subhanallah, senang aja. Boleh faham? Ya. Nah, jadi um, itu dia apa? Dia punya alah. Hmm. Itu termasuk dalam balaghah. Okey. Lepas tu baru masuk bab doa. Kan? Maknanya kita dah faham dah. Kan? Allah bagi aku apa-apa suruhan ini aku boleh buat. Kalau aku buat, aku ikut dia, aku dapat pahala. Kalau aku lawan, aku dapat dosa. Kita dah dalam otak kita dah macam tu. Kemudian untuk kita mencapai benda ni, untuk dapatkan pahala ini, mampu ke kita? Kan? Kita yang kerdil ini. Kan? Sebab kita juga bukan saja diberikan dengan fitrah, tetapi kita juga diberikan dengan benda yang nak melawan fitrah ini. Diberikan kita dengan nafsu yang nak buat benda-benda yang salah. Kemudian diberikan dengan syaitan, iblis, jin yang semua nak suruh kita. Jadi dia dia jadi payah itu adalah kerana ada elemen-elemen itu. Asalnya memang mudahlah untuk kita. Jadi kerana itu kita angkat tangan kita untuk berdoa kepada Allah. Yang berbunyi Rabbana la tu'akhidna in nasina. Wahai Tuhan kami, kita bertawassul dengan nama Allah Rabb. Saya ajar dalam kelas akidah saya, tawassul itu tak boleh buat syirik. Yang kita boleh bertawassul, tawassul ni ada baik ada tak baik. Tawassul dengan wali nabi malaikat tak boleh, tetapi kita boleh bertawassul dengan nama Allah, dengan amal ibadah kita. Jadi kita bertawassul dengan nama Allah Rabbana. Rabbana, wahai Tuhan kami. Sebenarnya wahai Tuhan kami, tetapi dia tak ada wahai. Wahai ada bahasa Arab apa? Siapa tahu? Siapa boleh jawab? Ya. Ya. Jadi ya Muhammad, ya asdiqai, ya Salman, ya semua ya wahai. Kita nak panggil orang ya sayyidi, tusaiduni, tolong aku. Kita panggil dia. Tetapi doa-doa di dalam bahasa doa-doa dalam Quran ini dia terus Rabbana, Rabbi, dia tak ada ya tu. Dibuang ya itu, wahai itu tak ada. Kerana mendekatkan kita dengan Allah Ta'ala. Daripada segi bahasa pun dibuang perkataan ya itu untuk macam tak ada barrier antara kita dengan Allah Ta'ala. Macam kita nak sampai satu kena langkah itu. Allah ambil, Allah buangkan nak kena langkah tu terus dengan dia. Terus Rabbana. Menandakan kita ni dengan Allah rapat sebenarnya. Kita cakap je Allah dengar. Jadi buat apa nak pakai tawassul dengan Nabi, tawassul dengan malaikat, tawassul dengan wali? Tak ada, mengarut punya cerita. Tak pernah diajar di dalam agama Islam. Yang diajar tawassul, pakai broker, pakai apa semua ni, itu agama lain. Agama Kristian, agama Yahudi, agama Buddha, agama Hindu, semua kena pakai orang tengah. Kan? Allah ajar kepada kita, dia rapat dengan kita. Sampaikan bila nak doa dekat dia pun tak payah, terus Rabbana. Nak kita doa direct dekat dia. Tapi orang kita ni reka, ambil daripada agama lain, masuk dalam agama kita. Minta tolong kat wali dah mati. Minta tolong kepada malaikat yang tak pernah kita nampak. Pergi seru Nabi yang kita tak sepatutnya seru. Mengarut belaka. Tak faham wahyu gitu. Reka benda-benda baru. Jadi, kita seru dia, Rabbana, tu wahai Tuhan kami, mengaku dia Tuhan kita.
La tu'akhidna ni la na, la naf, la nafi. Sorry, la nahi. Jangan. Rabbana la tu'akhidna in nasina. Tu'akhid. La tu'akhid. Tu'akhid maknanya engkau menyeksa, engkau mengenakan tindakan seksa. Jangan la tu'akhidna, jangan kau seksa kami. Daripada perkataan akhadha yang bermaksud mengambil. Akhadha ni maksudnya ambil. Kan? Akhadtu nazafa, aku ambil nazara, aku ambil cermin mata. Bila kita suruh ambil, khudh biyaminik, ambil dengan tangan kanan kau, khudh, ambil. Macam mana ambil ni kena jadi seksa? Allah bayangkan apabila Allah seksa itu, seolah-olah Allah ambil kita, merenggut kita. Tengah jalan-jalan, pap ambil, seksa, berhumban dalam neraka. Jadi kita kata, janganlah kau buat kat aku macam tu. Janganlah kau ambil aku dan seksa aku. La tu'akhidna. Bila? Inna sina. Jika kami lupa. Inna sina. Nasina. Daripada kata dasar nasu. Yang bermaksud lupa. Lupa. Kita ini orang mudah lupa. Manusia, insan. Mudah lupa. Daripada tok kita, Tok Adam pun lupa. Allah ada pesan, jangan dengar daripada syaitan. Tok Adam kita lupa, dengar. Sebab lupa. Dan penyakit dia kena kepada kita. Ada saja benda kita lupa. Jadi, kita minta diskaun lah daripada Allah. Bukan kita sengaja nak lupa. Kita terlupa, Ya Allah. Tapi, Ya Allah, tolonglah. Kalau aku terlupa, kan, janganlah kau seksa aku. Kau juga buat aku lupa. Betul. Kita bukan sengaja lupa, kita terlupa. Sibuk punya pasal, terlupa nak solat. Makan tak pernah lupa, solat boleh terlupa. Kita terlupa puasa. Puasa setahun sekali, tiba-tiba makan. Terlupa kita, makan. Alamak. Kita terlupa kepada hukum. Lupa. Dah belajar dah, tak boleh kita zalim kepada orang, zalim kepada isteri, zalim kepada anak, terlupa gitu. Berlaku zalim kepada mereka. Macam-macam benda kita lupa. Kita lupa untuk melakukan tanggungjawab kita. Terlupa kita. Macam-macam lah terlupa. Buat terlupa ni macam-macam lah tuan-tuan. Jadi, Nabi pun ada hadis bagi tahu kalau kita terlupa, maka kita dimaafkan. Kerana memang manusia terlupa dan memang tak, bila kita terlupa tak berdosa pun. Habis kenapa nak minta Allah jangan seksa? Bukan dosa pun kenapa minta? Yalah kita merendah diri lah. Minta juga dekat Allah tu. Walaupun Allah tak jadikan sebagai dosa, kita sebagai kita merendahkan diri kita di hadapan Allah Ta'ala kerana tahu benda itu salah. Kita minta lah. Lupa ni pun tanda tak bagus sebenarnya. Kita ada seorang anak kita ke, kita ada pekerja kita ke, dia lupa, takkan kita nak hukum dia teruk sangat. Tetapi hari-hari lupa sikit-sikit lupa, kita kata kau ni apa hal? Nak kerja ke tak nak kerja ni? Buat apa aku bayar gaji kau? Asyik lupa je nak buat kerja. Tak bagus kan kalau lupa ni. Sekali-sekala tak apa, kalau lupa sangat dah tak bagus. Jadi kita rendah diri, ya Allah aku, kalau aku terlupa, janganlah engkau seksa aku. Au akhtana, ataupun kami tersilap. Au akhtana, kami akhta. Au akhtana, kalau kami telah melakukan kesalahan, telah melakukan kesilapan lah lebih sesuai. Telah melakukan kesilapan. Daripada kata khata'a, melakukan kesalahan yang layak dihukum, tetapi kesilapan, kita bukan sengaja, kan? Kita bukan sengaja nak buat. Kita ingatkan boleh buat benda ini, tetapi rupanya tak boleh, kan? Jadi dia kesilapan macam khati'ah boleh menjadi dalam bentuk dosa, kan? Khata' ni umumnya adalah maknanya kesilapan lah, kan? Macam kita kalau buat apa dalam test bahasa Arab tu kan,
Ada right, ada pangkah kan. Kalau betul sahih, kalau salah tu khata' kan. Maknanya khata' itu salah. Kalau kami tersalah, ya Allah kami tersilap, ampunkanlah kami. Kan? Kami tak tahu. Jadi begitu jugalah diberikan kelonggaran kepada kita jikalau kita tidak tahu. Tapi janganlah kita ambil. Sebab tak tahu ni pun masalah juga. Kerana itu kita minta ampun kepada Allah Ta'ala. Kan? Kerana kita tak tahu itu adakah kerana kita tersilap ataupun kita telah lalai dalam belajar. Adakah kita boleh gunakan alasan tak tahu di hadapan Allah Ta'ala? Minta, ya Allah tu, di akhirat kita minta maaf, aku tak tahu. Aku tak tahu, aku ingat boleh buat benda bid'ah ni. Aku tak tahu lah benda ni syirik, minta maaf. Aku tersilap. Boleh ke? Kalau kita boleh gunakan alasan tak tahu, maka Acong, Mutusami pun semua boleh kata aku tak tahu. Mana gua tahu kan? Tak ada orang cerita dengan saya. Boleh ke? Tak boleh, kena hentam juga, kena azab juga. Dan kalau bolehlah alasan tak tahu ini, tenang kita. Kita ni ramai kata, tuan-tuan semua jangan belajar supaya kita semua jadi bodoh belaka. Tak apa, tak tahu agama, depan Allah Ta'ala, kita kata kita tak tahu. Tak belajar dulu. Lepas ke? Mesti tak lepas. Jadi alasan tak tahu ini adalah kalau kita dah mula, dah belajar, dah cuba yang terbaik, tetapi kita tersilap. Itu boleh lah. Barulah boleh kita untuk kita jadikan alasan. Sebab Allah dah bagi kita guru, Allah dah bagi Quran, Allah dah bagi Nabi, Allah dah bagi pendakwah, Allah dah bagi ustaz. Macam mana kita nak bagi alasan tak tahu? Kau buat apa kau hidup 60 tahun? Quran aku, 600 muka surat aja, sikit abuk pun kau tak belajar. Apa alasan kita? Kalau kita dah mula belajar, mati. Baru belajar tekat Baqarah, mati. Tak apalah, ada alasan. Aku dah belajar dah Allah, tapi sampai Baqarah aja, lepas tu kau ambil nyawa aku. Adalah alasan. Ini sikit habuk pun tak belajar, nak pakai alasan apa? Boleh faham? Faham Ustaz. Ha. Sama juga dengan polis. Salah kita langgar traffic light. Betul. Kita cakap. Apa boleh ke? Betul kan? Polis kata, saya tak tahu langgar, tak boleh langgar traffic light ni. Polis kata, tak kira lah kau tak tahu. Itu undang-undang macam tu, salahnya kau tak tahu. Siapa suka bawa motor kau tak tahu? Kan? Okey, konsep dia macam tu kan. Jadi kita mintalah kepada Tuhan supaya kita tahu kelemahan diri kita. Kadang-kadang kita terlupa, kadang-kadang kita tersilap. Jadi Tuhan Ar-Rahman ini kita berdoa dekat dia supaya tak hukum juga kita. Kita tahu salah ni. Salah tetapi janganlah hukum kita. Kemudian itu kalau kita dah terbuat, sebelum kita dikenakan dengan musibah apa semua, kita minta jangan bagi pun susah-susah dekat kita. Ini trik lah, trik. Sebab itu saya kata jangan minta, saya dah ajar dah, jangan minta bersabar. Jangan minta dijadikan orang bersabar. Kita minta afiah. Kita minta supaya masalah tak datang. Jangan kita minta jadi orang penyabar. Kalau kita minta jadi orang penyabar, maka Allah akan bagikan musibah kepada kita untuk jadikan kita orang penyabar. Kenalah ada musibah. Salahlah doa tu. Sebenarnya kita minta, ya Allah kau tak payah bagi susah boleh tak? Kan itu kita kata Rabbana wala tahmil alaina isran. Tuhan kami, dan janganlah engkau bebankan ke atas kami ni isran, kan? Satu berat. Kan? Jadi tahmil itu membebankan. Kan? Tahmil maknanya meletakkan, membebankan. Macam kita bila seorang perempuan hamil itu, dia ada bawa beban dekat perut dia. Kerana itu dipanggil hamil, kerana dia bawa beban. Jadi hamil itu adalah mengangkat bukan kita mengandung. Jangan kau bagi kami mengandung. Okey. Wala tahmil, jangan kau bebankan ke atas kami isran. Isran adalah beban juga, kan? Maknanya beban, kan? Beban.
membebankan, memikulkan. Okey, membebankan. Jangan kamu letakkan beban, isran. Kan? Maknanya isran ini lebih kepada syariat, beban syariat. Kan? Iaitu kita minta kepada Allah Ta'ala, udah syariat ni jangan bagi yang berat-beratlah kepada kami. Kan? Takut susah kita kan. Kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Seperti yang kau telah bebankan ke atas orang-orang yang sebelum kami. Kan? Jadi kalau tadi tahmil, saya tak tunjuk lain. Tahmil kalau maknanya membebankan. Hamalah telah bebankan. Engkau hamal tahu, engkau telah bebankan kepada mereka, kepadanya. Kan? Iaitu kita minta dekat Allah, ya Allah bagilah syariat yang mudah-mudah kepada kami. Kan? Jangan berikan syariat yang berat seperti yang kau telah kenakan kepada umat-umat sebelum kami. Iaitu kepada siapa? Kepada kan, Bani Israel berat beban mereka, hukum mereka berat. Kita lihat dalam surah Al-Baqarah, kita belajar dulu, kalau buat syirik kena bunuh. Hukuman bunuh tu kalau buat syirik. Kalau nak beribadah mesti ada tempat ibadah. Kan? Masjid lah kiranya. Kita boleh ibadah di mana-mana saja. Kalau nak ambil wuduk mesti guna air. Kita boleh guna tayamum. Kan? Kita diberikan kan? Mereka diberikan dengan solat kita tak tahu berapa rakaat, sebab itu Nabi Musa suruh Nabi Muhammad solat 5 rakaat saja. Kan? Bani Israel hari Sabtu langsung tak boleh kerja. Kita tak boleh kerja waktu solat Jumaat saja, kepada orang lelaki saja waktu solat Jumaat yang tak boleh kerja, lain kita boleh kerja. Jadi itu Allah dah berikan kepada kita, tetapi kita minta kepada Allah Ta'ala untuk merendahkan diri kita, nak bagi tahu kepada, mengaku depan Allah Ta'ala yang kita ini tak mampu untuk buat benda-benda yang berat. Tak mampu buat syarat yang berat. Dan begitu juga diajar oleh Nabi adalah untuk kita, kalau Nabi diberi, Aisyah kata, kalau Nabi diberikan pilihan, bagi dia akan pilih yang mudah. Pilih yang mudah. Nabi pun tidak mahu memberatkan kita. Kerana itu ketika Nabi ada benda-benda yang Nabi suka buat, tetapi Nabi tidak kenakan kepada kita. Nabi suka sebelum solat bersugi, tapi Nabi kata dia tak mahu kenakan kepada kita. Nabi solat malam berjemaah pernah Nabi buat, tetapi Nabi tak jadikan benda itu sebagai kebiasaan, takut jadikan wajib kepada kita. Yalah, macam-macam lagi lah kan, supaya dan kita mendapat syariat yang syariat yang ringan yang kita boleh buat kan. Jadi kita jangan minta benda-benda yang berat. Kenapa nak minta benda berat? Kenapa nak reka benda-benda berat macam dilakukan oleh ahli-ahli bid'ah? Ahli-ahli bid'ah buat benda berat kan. Apa benda bid'ah? Nak kena lepas mati, ada orang mati kena kan, diajar pula buat kenduri arwah, konon-kononnya nak konon-konon nak bagi orang makan. Susah tu kan. Orang yang baru kematian ahli keluarga kena bagi pula orang makan. Lepas tu nak kena buat pula majlis tahlil, rekaan, menyusahkan orang. Orang tu susah tak tahu dia nak makan apa. Kalau mati pula bapa dia yang bagi gaji kepada dia orang mati, mana nak bagi orang makan? Dia pun tak pasti dia boleh makan macam mana kan? Jadi yang bid'ah, yang reka, itu semua benda-benda yang berat kan? Nak kena menari lah pula, nak kena berjoget lah pula, nak kena menyanyi lah pula kan? Jadi itu reka-rekaan manusia yang Nabi kata di dalam hadis, yang di dalam hadis dia bagi tahu bahawa akan kalah kalau nak buat tambahan, nak menyusahkan diri kan? Macam kita lihat macam Kristian, padri tak boleh kahwin, menyusahkan diri, melawan nafsu dia kan. Sekejap Okey. Okey, kemudian
Itu daripada segi syariat. Daripada segi dugaan hidup, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Tuhan kami, wahai Tuhan kami, dan janganlah engkau bebankan kepada kami apa yang tak mampu kami menanggungnya. Kan? Taqah, taqah. Jadi dia ada wus'a, dia ada taqah. Kalau wus'a tu benda yang man-man, benda yang semua orang boleh buat. Taqahnya adalah beban yang lagi tinggi, yang berat sangat. Jadi kita minta kepada Allah Ta'ala jangan bagi kami ujian kehidupan, beban dengan musibah yang kami tak mampu kami tanggung. Kan? Dia bahaya apabila ada ujian yang sebegitu, yang kita ujian sampai satu tahap menyebabkan kita boleh jadi kufur. Yang sebab kita tak mampu, kan. Jangan kenakan. Contohnya macam hadis Nabi, kadal faqru ayakuna kufra. Hampir-hampir kefakiran itu menyebabkan kekufuran. Miskin sangat. Nak makan tak boleh, teruk sangat kita. Lepas tu datang orang, kau nak jadi tak kerja. Kerja jadi bangsa, tukang pukul orang. Kita pun tak apalah, boleh lah, kan. Maknanya kufur kita disebabkan oleh tekanan kehidupan. Ataupun diberikan dengan sakit yang teruk sangat sampai pergi ke hospital tak jadi apa. Ataupun mahal sangat ke hospital. Kemudian datanglah tok guru mana entah apa semua kata, oh ada dekat kampung ni ada, dia boleh mengubat tok bomoh. Saya pakai tok bomoh, dia pakai ustaz. Bomoh juga, tetapi nak tipu orang dia panggil lah ustaz. Ada ustaz kat situ, dia boleh. Pergilah jumpa ustaz tu. Ustaz tu pun bagilah amalan, bacalah macam-macam apa semua. Bagi tangkal apa semua. Itu pun kerana orang sakit ni, bila dia sakit tu dia sanggup buat apa-apa saja. Dia tak kira dah ustaz ke tak ustaz ke, bomoh ke pawang ke, kan. Pelik, kan. Pelik orang-orang kita percaya benda-benda macam tu, kan. Ada ketubuhan dalam perut, kan, dia keluar ke begitu saja. Ada kata buat bedah raib, kan. Hari tu ada ketubuhan tiba-tiba dah tak ada dah. Macam-macam. Kena tipu belaka, kan, benda tu. Jadi kita buat benda-benda yang syirik, percaya kepada bomoh. Kerana beban yang Allah bagikan kepada kita itu sampai menyebabkan kita kufur. Kita tak boleh nak fikir lah. Jadi kita doa kepada Allah, janganlah bagi kami yang susah sangat sampai kami tak mampu. Doa, kita doa. Kerana penting tu doa tu, kita merayu kepada Allah. Bagi yang man-man biasa-biasa, tak boleh lah langsung, tak ada masalah. Tapi kita minta bagi yang man-man, kita boleh lah, kan. Jangan bagi sampai menyebabkan kita diuji dengan kekufuran. Kemudian kalaulah kita ada buat juga dosa-dosa itu, kan, kita minta wa'fu anna waghfir lana warhamna, kan. A'fu, maafkanlah kami, ighfir, ampunkanlah kami, kan. A'fu itu adalah maafkan, kan. A'fu tu maksudnya maafkanlah kami. A'fu maksudnya memaafkan, lupakan, kan. Ighfir tu maksudnya ampunkan, daripada ghafara, kan. Ini kita minta a'fu dan juga kita minta ghafir. Apa beza dia? A'fu dia lebih besar daripada ghafir. A'fu ni maknanya benda tu hapus terus. Ada kita buat dosa, hapus terus. Tak disebut lagi dah di akhirat. Contoh dalam dunia ni macam, kita tahu tak kesalahan Juvana, budak-budak Juvana. Dia pukul orang, bunuh orang apa semua. Kalau dia bawah 18 tahun, dia dibawa, dipanggil Juvana. Kesalahan Juvana. Itu tak ada rekod tu. Tak ada rekod. Kita tengok dalam dia punya, dia tak ada rekod sebab dia buat masa budak-budak. Jadi kalau ada rekod itu, kesian dekat dia. Jadi dalam hukum Malaysia dia tidak ada rekod.
Dia kena tengok kepada rekod jurana, orang lain tak tahu, polis lain tak tahu, hakim mahkamah lain tak tahu. Jadi kita minta kepada Allah ni, kesalahan yang kami buat ni hapus terus. Jangan sebut. Apa? Hapus. Ampun, tutup. Dia tak hapus, dia tutup. Kan? Maknanya ada taik tu, ada taik, tutup. Tak nampak, tapi cara korek ada taik tu. Kan? Ataupun kalau kesalahan tu, kan, kita budak-budak, kita buat kesalahan dekat exam paper tu, kan, gariskan. Tapi kita boleh baca lagi. Ada tu. Kan? Jadi kita kata, ya Allah, kalau boleh kau hapuskanlah dosa aku ni tak disebut. Kalau tak boleh hapuskan, kau ampunkanlah. Sebab nanti dalam hadis bagi tahu bagaimana ke akhirat nanti Allah akan panggil. Kita panggil seorang-seorang. Kan? Allah akan sebut satu-satu dosa. Kau pernah buat ini tak? Kau pernah buat ini tak? Kau pernah buat ini tak? Oh, memang dosa-dosa kita buat. Ini tak? Ini tak? Kita pun, ya. Dalam hati kita habis dah aku. Maknanya dosa itu disebut lagi. Kalau hapus tak disebut langsung. Allah kata sebut dosa kita satu-satu. Kita pun rasa takut dah, kata meleleh-leleh peluh kita lah gamaknya. Sudah Allah kata dosa-dosa ni aku ampunkan. Tapi sebelum tu susahlah. Kena melayan perasaan kita. Jadi kita kata kalau boleh hapuskan, kalau tak boleh kau tutup lah. Macam hujan. Okey. Dan warhamna, dan kasihanilah kami. Irham. Assalamualaikum. Aku cakap ni. Sorry tak dengar. Dah habis je. Belum, baru lagi. Okey. Baru biji. Okey. Okey, matikan. Baik. Saya tutup Abu Angka. Saya tak tahu siapa yang cakap tadi. Saya maafkan. Okey. Mana tadi? Maknanya kita apa tadi? Kat mana tadi? Itulah, jangan ganggu saya. Warhamna. Kan? Maknanya kasihanilah kita. Kan? Kasihanilah kita. Cintailah kita, sayanglah kita. Kan? Walaupun kita ada buat salah. Dengan macam-macam kesalahan kita sayang. Kita minta dekat Allah. Dan Allah boleh buat. Manusia belum tentu. Kan? Kita buat salah dengan bini kita. Bini kita buat salah dengan kita. Kadang-kadang kita ampunkan. Tapi dalam hati sudah ada luka. Kan? Ada kawan kita telah mengkhianati kita. Dia pun minta maafkan kita maafkan. Tapi tak sama dengan dia dah. Tak sama. Kan? Kita dah telah dilukai, aku maafkan kau, tapi kita nak kawan balik macam dulu tak boleh. Tapi Allah bagi tahu kepada kita, dia boleh sayang kita balik. Sebab itu dalam banyak di dalam ayat Quran, bila cerita tak ampun, dia sebut Ghafurur Rahim. Allah itu Ghafur, Allah itu Ar-Rahim. Disebut ke Ghafur, baru disebut Ar-Rahim. Kerana Allah selepas diampunkan, selepas dia tutup dosa kita, dia jadi Rahim kepada kita. Iaitu kerana Allah ni suka kita minta ampun. Dia lagi sayang kepada kita bila kita minta ampun. Dia sayang kepada kita, suka kepada kita apabila kita buat salah minta ampun dekat dia. Lagi dia sayang. Sebab kembali kepada dia. Terlupa kejap tapi kembali kepada dia. Allah sayang. Allah sayang. Seolah-olah macam Allah nak mengajak kita supaya kau minta ampun, aku akan sayang kepada kamu. Perumpamaan dia, orang buat salah dengan kita. Lepas tu orang itu minta ampun, kita bukan sahaja maafkan, tetapi kita bagi hadiah dekat dia. Manusia tak buat lah. Tetapi Allah boleh buat macam tu. Dah buat salah dengan dia, minta ampun, Allah sayang bagi hadiah, bagi rahmat, bagi nikmat. Supaya mengajak kita minta ampun. Kalau kita faham benda ni, dengan segeralah kita minta ampun. Kenapa Allah boleh buat macam tu? Kerana anta maulana. Engkau maula kami. Dia ada wali, dia ada maula. Maksud dia ada persamaan tetapi ada perbezaan. Jadi maula itu
Dia faham tak? Anta maulana. Kan? Kalimah yang terakhir, anta maula bermaksudnya pelindung. Engkau pelindung. Kan? Kerana pelindung ni adalah wali kita yang rapat dengan kita. Kan? Jadi macam wali kita di dalam kehidupan kita, orang yang rapat dengan kita. Wali kepada anak perempuan adalah ayah dia, abang dia, atuk dia. Rapat. Yang hendak jaga dia. Beza wali dengan maula adalah wali ni adalah dia rapat dengan kita dan dia hendak bantu kita. Tetapi tak semestinya dia boleh bantu. Seorang ayah sayang kepada anak dia dan dia akan sebolehnya mempertahankan anak dia. Tetapi dia ada kekangan sebagai manusia. Dia tak sempat ke, dia tak boleh ke, dia tak mampu ke, dia tak boleh. Maula ni dia bukan sahaja wali tetapi dia boleh tolong. Dia boleh lindung. Kerana itulah Allah ni anta maulana, engkaulah pelindung kami, engkaulah penolong kami, engkau sahaja yang boleh buat. Kan? Kerana itu di Maula dalam ni untuk, ya untuk Tuhan itu untuk Allah. Maula ni untuk Allah saja atau macam mana Ustaz? Untuk orang boleh juga. dalam konteks ini untuk Allah sajalah. Allah. Kan? Konteks ni. Sebab kalimah ni, kalimah wali ni dia banyak makna. Kan? Dia, dalam berbagai makna. Maula ni juga digunakan untuk bekas tuan. Kan? Bekas. Sorry, Oh ya, ya, bekas Tuhan anak apa tu? Hamba. hamba kan, bekas hamba. Dia panggil maula juga. Jadi dalam konteks ini maula ni adalah yang sebenar-benar yang boleh melindungi. Engkau lah pelindung dan engkau boleh melindungi. Kita kata Allah lah. Engkau lah pelindung kami. Anta maulana. Oleh itu kau maafkanlah kami, kau ampunlah kami, kau kasihanilah kami kerana engkau pelindung kami. Kami nak cari kat siapa lagi? Kami nak berharap kepada siapa? Takkan kami nak berharap kepada manusia? Manusia tak mampu tolong. Walaupun dia nak tolong, tapi dia tak mampu tolong ayah kita, abang kita, kawan kita, isteri kita, pasangan kita. Memang mereka rapat dengan kita nak tolong kita, tapi mereka bukan maula. Mereka wali rapat dengan kita, ya. Kerana itu, bila kita sebut ni anta maulana ni, kita sedar bahawa penyerahan kita, pengharapan kita, tawakal kita kepada Allah Ta'ala. Betul-betul kita rasa anta maulana, engkau saja yang boleh tolong kami, ya Allah, yang lain tak boleh. Oleh kerana engkau pelindung kami, akhir sekali Allah kata fansurna. Allah ajar kita doa fansurna alal qaumil kafirin. Bantulah kami ke atas kaum yang kafir. Maknanya bantulah kami untuk mengalahkan mereka. Kerana orang-orang kafir ini adalah yang ganggu kita. Yang mengganggu agama kita, yang mengganggu keselamatan kita, yang ganggu ketenangan kita. Maka kita kena kalahkan mereka. Jangan bagi mereka kuat. Kerana itu adalah Islam ni, dia ada jihad. Sekarang tak ada lah. Islam ni ada jihad supaya kita ini kuat. Kita ini berada di atas. Kerana apabila kita dikalahkan oleh musuh, susahlah kita. Nak beragama tak boleh, nak jalankan hukum Allah tak boleh, nak tolong orang yang zalimi pun tak boleh. Kerana tidak ada jihad. Orang Israel tak boleh buat apa, kita dengar melengung je lah. Kesian kita, oh, hari ni terbunuh 1,000 orang. Lepas tu terbunuh lagi, rumah kena bom apa semua. Kita melenggung tengok. Oh, kesian. Letak dekat Facebook. Kesiannya, kurang ajarnya Israel. Takat itu je kita boleh buat. Kerana Islam sudah lemah. Kita ini lemah, tak boleh buat apa-apa. Sedangkan zaman waktu Islam kuat itu, ada kes terjadi di negara orang kafir, ada orang Islam. Negara orang kafir tu, seorang, ada sekumpulan lelaki selak kain seorang Muslim dekat negara orang kafir. Orang perempuan tu kata, dia panggil khalifah, saya lupa khalifah nama waktu tu. Dia kata, Khalifah Ma'mun, tolonglah aku. Orang dengar. Ada orang dengar, sampaikan sampai ke telinga Ma'mun. Khalifah tu saya lupa nama dia. Hantar serang. Habis dia ambil tarahnya, dia ambil negara itu. Kerana kacau orang. Seorang wanita,
Kerana waktu itu kita tengah kuat, sekarang tak kuat lah. Kan? Satu negara kena hancur, tak boleh buat apa-apa. Kan? Negara kaya raya apa semua, kan? Takat kaya raya je, semangat tidak ada. Kerana dah lama dah kita tinggalkan wahyu. Orang yang dulu kuat sebab jaga wahyu, kita wahyu tak jaga, lemah lah. Jadi kita telah dikalahkan oleh orang kafir. Maka kerana agama kita, kita tak boleh nak buat betul-betul. Kita nak tegakkan hukum Islam tak boleh. Kita nak benteras kezaliman tak boleh. Jadi kita kata, ya Allah itu aku, tolonglah. Kan? Tolonglah bagi kami kemenangan ke atas orang kafir. Ayat terakhir surah Al-Baqarah, jawapan dia dekat surah Ali Imran. Bagaimana kita nak kalahkan orang kafir. Kan? Kerana di dalam surah Ali Imran cerita tentang perang Uhud, cerita bagaimana cara untuk umat Islam jadi kuat dan sebagainya, itu cerita. Kan? Kita akan jumpa ayat-ayat itu nanti. Kan? Tetapi dia bermula daripada sini, dijawab di caranya. Kita doa dekat sini, Allah ajar di dalam surah yang seterusnya. Macam kita minta doa, ya Allah ya Tuhanku, kan, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim dalam surah Fatihah. Allah ajar jalan yang lurusnya gini di dalam surah Al-Baqarah. Dekat sini kita minta kemenangan kat orang kafir. Allah jawab nak dapat kemenangan dia macam mana, gini. Itu kaitan antara surah. Jadi hebatlah ayat ni kalau kita faham makna ni. Satu pengharapan kita kepada Allah Ta'ala. Kerana itu disarankan untuk kita sebelum tidur baca doa ini. Tapi kena faham. Apa dah? Jadi Alhamdulillah tamat kita surah Al-Baqarah, kan, yang sangatlah panjang. Berapa lama tak tahulah. Kelas 100 lebih dah baru habis surah Al-Baqarah. Terima kasih. Jadi ada soalan? Silakan. Jelas Ustaz, power lah ayat terakhir ni 286 ni. Power. Betul? Cuma harus difahamkan betul Ustaz, masukkan ke hati betul lah. Betul. Kan. Kita kena faham dulu, kan. Lepas tu ni budak kita sadar Resapkan ke hati. Resapkan ke hati. Betul. Yalah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey, tak ada soalan Ada soalan. Jadi kita tamatkan surah Al-Baqarah di sini. Minta maaf tak ada kenduri. So Umar dia habis belajar tafsir Al-Baqarah, dia buat kenduri, kan. Kita kelas online tak boleh nak buat kenduri, kan. Dan habis ini kita sambung dengan surah apa Ustaz? Apa dia? Imran tu. Habis surah Baqarah sambung dengan surah apa lagi kita? Kelas ni Ali Imran. Ali Imran. Kita teruskan ya. Okey. Kita teruskan. Tak boleh skip. Kelas ni memang daripada mula dia akan Fatihah kan. Doa kita kan. InsyaAllah kan. Kita doa, kita bolehlah sampai habis kalau boleh, kan. Ataupun kalau tak boleh, takat mana yang kita mampulah. Jadi naktafi bihadzal qadar. Sehingga kita berjumpa pada minggu hadapan. Kita tamatkan kelas kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakallahu khairan katsira.